Saya sebenarnya tak boleh tengok kamera lah. Saya memang tak sabar nak makan. Baru kali pak. Baru opening je. Nak warm up tau. Kau tengok ni, nasi lemak ni. Kau kan tak dapat. Kita orang aja dapat. Kau tahu tak? Sebab kita orang datang sini. Ya. Dia dah dapat postcard. Senang je. Salam je lagi salam. Dapat postcard. Pasti si borang tim. Okey, Sen. Dah Sen. Hantar ke nombor tadi. 5 orang pertama. Menu first belah Maxis betul. 1, 2, 3. Pasal nombor ni? Ya, betul. Jom. Nombor yang panjang? Tak juga. Masuk tangan pun tak apalah. Tangan je. Sekarang kami berada di lokasi kedua di Belah Utara. Kita berada di kedai Nur Sate. Ya, dan sekarang jam menunjukkan 9.39 pagi dan Ikhwan sekarang ni mengidam sangat nak makan durian. Ya, Jadi durian tu dah ada. jom kita tengok Ikhwan buka durian. Takut. Buka tak boleh. Relax dulu. Sabar buka kita makan. Buka yang bayar lewat tujuh. Kita breakfast durian ni, breakfast. Okay? Breakfast durian. Mak Saleh kalah tau. 392. Omar payah. Umur tak payah, dah ada IC. Okey. Okey, Terima kasih. boleh masuk. Masuk di mana ni? Jam berapa? Jauh. Asal kau tak duri tu je. Sini dia. Masuk! Ya, makan apa? Ayam ayam dulu. Ni goreng. Goreng 4. 3. Maxi. Oleh kerana kami banyak sangat makan, kat sini kami makan juga. Tetapi kami makan berpatutan dan berpada-pada. Kita kena jaga perut, baru pukul berapa? 2.30. Banyak lagi. Kita makan ayam lagi, Tengok perut tu, ramping kan? Ready dan betul. Ya, kita sekarang ni berada di dataran Ipoh untuk Let Tour di Gerai. Mereka pertama menuju ke Belah Utara tanah air. Kebetulan ini Ikhwan dan juga Zura. Ini kedai yang ke-6. Kita berhenti tengok menu dia macam-macam. Kami baru makan. Saya makan tadi kuih tiaw udang galah. Kak Asma boleh cerita sikit. Kak Asma pernah masak apa? Kuih tiaw ada. Kuih tiaw udang galah. Kuih udang galah. Tom yum. Jadi ini kami daripada Hot FM mengucapkan terima kasih atas layanan baik di sini. Dan bolehlah gantong sini cantik kat sini. Boleh kan? Habiskan. Makan banyak, bayar tambah. Apa ni? Berapa makan tadi? Saya ingat lah, ini Pak Yo. Ini rupanya Leng Wayok. Ini ceti yo. Gila bang. Sekarang kita pukul 1 pagi tau. Bukan pukul 10, 1 pagi. Kita dekat Suq Amin. Tengok, dah terbalik dah tu. 1 pagi. Tengok ni. 1 pagi lebih. Dah dekat Suq Amin, tengok berapa ramai orang makan. Tengok. Lepas tu kita ada dengan Hot FM yang datang ni. Nampak?